Ni ada. Ni dah orang. Dia respon. Dia respon sikit lah. Lalu kita panggil dia buat tak tahu lah. Jangan sebelum main ni pun ada respon tu tapi kurang lah. Hari ni kan macam dia respon lebih lah. Kadang dia kalau dia duduk dapur kan, kita duduk di ruang tamu. Belum ni kalau kita panggil memang tak main lah. Kita panggil Syami. Oh, lari main. Tengok Malam pun tidur okey dah. Tidur kan. tidur malam-malam. Dia rajin teriak. Tak tahu sebab apa. Tengah-tengah malam jaga teriak. Tidur pun susah. Lah ni tidur tu boleh lah. Nak kata susah sangat tak, tapi dia jenis payah nena. Payah tidur. Kalau dia tidur siang, malam siap lah. Faham. 11-12 lah. Lo ni tidur awal sikit lah. Dia kalau siang dia tak nena. Dia tak nena siang kan. Malam awal 8-9 tidur lah. Tapi tak jaga tengah malam. Tidur. Tapi tak jaga lah. Lalu 3 pagi 4 pagi tu jaga. Tak tahu tu teriak. Tak tahu sebab apa. Sampai kau lama juga lah. Kadang sampai cerah. Kadang sampai siang. Sampai pagi. Dia pejam mata tak masa dia nangis tu? Pejam kan? Kadang-kadang pejam. Kadang-kadang pejam. Tak tahu macam takut tu. Teriak macam takut kan. Takut dia nampak benda-benda. Kami pun duk ingat kan. Kata senak ke kembung ke apa. Minyak ke apa semua kan. Itu dia biasa sakit gigi. Kami duk ingat lepas-lepas tu duk teriak ingat sakit gigi lah. Siapa dah ubat tu macam gel tu kan. Tak ada apa, tak mau macam tu kok. Kata orang kira, bukan dia ni, bukan sakit ni. Teriak ni. Mesti ada gangguan eh. Asal macam ada. Okey. Alhamdulillah. Maksud dia 14 hari betul cukup lah no? Dalam masa dia dalam masa 14 hari ni nampak perubahan. Maksudnya respon lah. Respon lah yang kat respon tu yang tara lah. Tara sangat no? Kadang kita marah dia macam kita marah dia macam melawan tau. Kalau ni tak ada. Kalau ni kita marah ke kita apa ke, dia buat tak tahu, macam tak ada perasaan tau. Macam tak faham. Tak faham. Kalau ni kita kata dia apa hentak kaki lah. Macam marah kita balik lah. Kita suruh dia ambil benda tapi dia tak tahu benda tu. Dia tahu kata kita suruh ni. Kita kata ambil pampers tau. Dia nampak kita suruh, dia tahu kita suruh tapi dia ambil kentola. Dia tak tahu benda, dia tak kenal benda lagi. Cuma dia faham kita arahan kita suruh dia ambil apa tak tahu. Lebih kurang macam tu lah. Faham. Kiranya stop telefon Jaya lah. Jaya. Betul. Jaya. Tak bagi tengok langsung. Elok. Kiranya lepas ni kena ajak dia benda. Kami duk beli juga lah kan. Betul. Asal-asal pampers dia tak kena tunjuk kat dia. Pampers. Kena cerita kat dia. Sebab sebelum pampers pun macam dia pakai pagi kan. Dia buang tadi tu kata ambil pampers bang tumpah dia ambil dah. Tapi perasan tak? Lepas balik tu kan. Masa-masa duk buat rawatan tu. Dia suka ambil benda macam contoh macam dia ambil benda ni, dia mai tunjuk kita. Dia macam suruh kita abang benda apa? Faham? Kita kata gunting dia letak. Dia ambil benda dia pula dia tunjuk kita. Dia nak tahu benda. Dia nak tahu benda tu dah macam tu sebab tak kata tengok macam kenal benda kan. Teringat. Yang belum ni dia nak tahu lah benda tu, dia nak kenal lah. Cuma dia nak abang tak tahulah kan. Faham? Reaksi dia tu. Kiranya lepas perawatan tu dia duk ambil barang tunjuk. Balik duk balik duk. Macam tu hari-hari. Maksud dia memang kena ambil barang tunjuk kat dia. Macam kita lah belajar. Kira-kira hari ni tak ingat, esok lupa lagi, tak ingat lagi. Lama-lama dia akan ingat. Berus gigi cerita ni, berus gigi ni. Tak gigi ni. Ibu dia duk ajak macam tu kan. Syami ni berus gigi ni. Lepas tu gitu dia ambil pula. Ambil berus gigi. Kita tunjuk dulu bagi dia kenal. Lepas tu kita kata ambil. Ajak ambil benda yang kita tunjuk tu. Betul. Syami. Ada jari mata lah. Respon lah. Alhamdulillah ni. Allah tak ada no. Alhamdulillah. Tak apa, kita ikhtiar lah nah. Dia nak berubah ni, kalau boleh berubah cepat ni kita pun nak. Betul. Kita nak no. Tapi kita fikir juga lah kan. Tak benda tak mudah. Betul, kita usaha lah. Tak benda yang mudah lah. Alhamdulillah, syukurlah ada perubahan lah. Kau ni tengok benda pun tunjuk lah. Semua tunjuk. Kiranya memang kena cerita dah. Kereta, motor kena cerita kat dia.
Cuma perkataan tu je tak keluar. Tak apa, insyaAllah mudah-mudahan lah. Nah. Tapi Loni pun dia banyak bunyi je lah. Ah. Pada dulu tu. Yang pakar dia sensori dia. Geli. Geli gayat tapi lo tak apa gayat lah. Lompat lebih pula kita buat takut. Lo ni Lompat. Oh. Duk dalam kereta buat berjalan rumah. Dari depan lompat ke belakang lompat main depan. Tapi macam handset tu Lon, dia kita kata kalau ada pantang tak tengok tu bila orang tengok pun Dia tak bermau lah. Dia tak bermau lah. Kami duk ingat pun lah macam pun dah kita tengok kan dia nak main tengok dia lah. Oh ingat pun dah dia nak bila kita tengok dia nak main juga dia bila datang je. Dia besar ni, dia boleh ni tak mau. Ah. Tapi nanti dia 7 tahun, dia akan ada keinginan nak. Oh ada pula. Dia akan nak. Cuma bila dia tak mau sekarang, Ah. ini yang peluang kita nak ajak benda lain. Betul. Kalau 7 tahun, dia nak tak payah. Dia Cuma tak syarat lah. Nak boleh. Jam. Tak masalah. Bila dah besar lah, dah faham dah tu boleh kita buat syarat-syarat tu macam besar ni kalau kita tak bagi pun dia tak boleh buat apa kan. Dia tak boleh buat apa. Sebab kalau dia minta sekarang kita bagi pun, sebenarnya kita boleh ajak banyak benda lagi. Dia tak tengok aset tu boleh pula main-main benda lain, main-mainan. Tengok buku, tengok buah tu. Dia satu kan, dia kena ada kawan. Kena saya kawan ni. Dia insyaAllah lah. Tapi Lon ni mau dah lah. Kalau jumpa benda sepupu mau lah pergi join sekalian juga lah. Dia macam dunia dia lah. Salah satunya sebab aset tu semua. Nampak ketara sangat lah kalau tak tengok aset tu. Memang ketara sangat aset tu. Banyak sebab tu lah. Tak tu salah satu punca lah. Ada juga budak yang dia duduk dalam dunia ni weh, tapi dia tak main telefon. Dia duduk main mainan je, tapi dia tak kenal dunia dia. Dia dengan mainan dia lah. Dia duduk, mak dia panggil, tengok tadi dia main. Dia duduk dalam dunia dia. Ada semua orang kata kemungkinan telefon boleh jadi. Boleh jadi. Tapi ada semua budak yang tak main telefon. Jadi juga lah. Ada juga. Dia tak sama Jadi lah. jadi nak kata pun boleh jadi buat telefon. Nak kata bukan telefon pun tak tahu kan. Tapi tak apa lah. Dia kena. Yalah. Kita ucap salah satu lah. Betul. Sebab kakak dia dulu pun main telefon kat lagi tapi tak ada masalah apa pun. Kita kata dia je lah. Yang penting dia tahu rasa takut. Dia tengok wanita dia takut. Ataupun dia ada perasaan tu. Ada semua budak dia tak ya, dia lari je. Tu yang kadang-kadang buka pintu lari. Atau saya Perjalanan. kalau ikutkan dia tak pergi pun kita lah asal saya. Jangan takut. Kita ingat ke apa? Ada juga gangguan lah. Ada yang ada main tak tahu. Macam mana main ada yang main. Mungkin sebab ada riau kan. Kita duduk tengok, Dia tengok ujung-ujung dia benda tu duk ada. tu lah. Dia tu duk gerak. Kita tak nampak, dia nampak. Dia duduk tengok, dia ikut lah. Ada macam dia duduk ikan benda tu kan. Cuma benda tu tak buruk muka. Mu tak buruk. Kalau lah muka hak teruk-teruk tu memang takut kan. Riau lah. Tapi kalau muka macam ni ada main kan. Tu dia kadang gelak, sonok. Betul. Dia tengok tu gelak, dia tengok tu sonok. Sebab dia tak tahu nak beza benda tu. Jadi dia tengok muka macam orang. Dia ingat kawan. Main lah. Dia sonok lah. Tapi main hak waktu lain. Hak main hak muka hak takut-takut. Tak main hitam saja kau takut lah. Dia takut tapi dia tak tahu nak abang. Dia teriak lah. Teriak. Lepas tu kita pun heran, duduk tak duduk teriak. Kita nampak asal lari. Allah.